asas kepada membina kekayaan lepas ilmu ialah kena mula menabung. Jadi apa yang saya buat pada waktu tu tuan-puan ialah ketika susah, Tuhan tunjukkan jalan, ilmu. Bermula dengan buku yang pertama yang saya baca tentang kewangan, tajuk dia Jutawan dari Planet Jupiter, tulisan guru kewangan nombor 1 Malaysia Tuan Azizi Ali. 20 tahun yang lalu. Bacalah tuan-puan. Baca. Oh, baru nampak jalan macam mana nak membina kekayaan. Saya rasa saya tak boleh buat saving sebab saya tak ada duit lebih. Inilah kesilapan pertama dan kesilapan ramai orang. Dia nak buat saving, dia tunggu duit lebih. Tuan-puan, sampai bila-bila pun kita tak akan ada duit lebih. Sebab keinginan kita sentiasa lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi bila kita tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Jadi bila saya baca buku tentang kewangan, ya, saya memang tak ada duit untuk buat saving. Saya memang tak ada duit nak buat saving, tuan-puan. Tapi bila saya baca buku kewangan, menyimpan bukan tentang berapa jumlahnya. Dia tentang rutin, tentang habit, tentang disiplin. Jadi saya buat keputusan, walaupun saya tak ada duit lebih, saya mulakan tabungan pertama saya berjumlah RM20 sebulan. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Misi Bebas Hutang. Saya tulis cerita saya tu. RM20 sebulan. Duit lebih memang tak ada. Macam mana tuan-tuan saya nak saving? Kalau tuan-tuan tengok, pernah tengok gambar-gambar saya yang lama, dulu saya kepala botak. Waktu tu, nak potong rambut di KL, RM10. RM10. Potong rambut, RM10. Jadi, macam mana saya nak jimat supaya saya dapat saving RM10? Saya beli mesin dekat Maidin, dekat Jalan Masjid India tu. Harga dia RM30. Mesin tu at least boleh tahan 2 tahun. RM30, 2 tahun. Jadi saya beli mesin tu, saya potonglah sendiri atau isteri saya tu potongkan. Kepala botak lah. Jadi saya dapat saving 10 extra RM10. Jadi RM20 tu termasuk yang saya jimat tak potong rambut tu lah, potong rambut sendiri lah. Kalau saya potong pergi kedai rambut, saya dah boleh daripada 20 jadi 10. Jadi saya mulakan saving RM20. RM20 bukan selama-lamanya tuan-tuan, permulaan. Kita kena mula dulu. Cukup tak duit? Memang tak cukup. Saving, bila buat saving, duit tak cukup. Tak saving, tak cukup juga. Tapi at least bila kita buat menabung, walaupun dalam keadaan tak cukup, saving kita makin lama makin bertambah. Okay? Tuan-puan, asas kepada membina kekayaan lepas ilmu ialah kena mula menabung. Saya tak jumpa lagi, saya berkawan dengan banyak milenial. Saya tak jumpa lagi orang kaya tak bercakap tentang saving. Tak mengutamakan tentang saving. Tak ada, tuan-puan. Besar mana pun income dia, dia mesti buat saving. Jadi tuan-puan, whatever good reason kita tak menabung tak akan kaya, tuan-puan. Kita boleh salahkan majikan sebab majikan di Malaysia ni bagi gaji kecil, boleh. Salahkan kerajaan, boleh. Tapi kita tak kaya. Jadi apa pun masalah di luar, kita kena cari jalan, kita kena menabung. Menabung dulu, keajaiban akan berlaku kemudian. Okay. Jadi sekarang ni saya bercakap sedikit, tuan-puan. Okay. Waktu bila saya meletakkan target 1 juta yang pertama? Waktu dah baca buku-buku kewangan. Okay, tuan-puan, bila kita mula membaca, kita akan sedar, oh banyak perkara yang aku tak tahu. Tuan-puan, lagi kita belajar, lagi kita sedar banyak perkara yang kita tak tahu. Sebelum belajar, kita rasa tahu semua perkara. Tapi bila kita belajar, aku tak tahulah benda ni. Kena belajar lagi, kena belajar. Oh banyak lagi banyak perkara yang kita sedar yang kita tak tahu. Sebab tu tuan-puan, pakar, dia bercakap dalam bidang dia saja. Dan dia berhati-hati bila dia bercakap. Pakar. Orang ramai semua benda pun dia akan bercakap. Sebab apa? Orang berilmu, dia tahu batas ilmu dia. Tapi kebodohan, kejahilan tidak ada batasnya. Sebab tu pakar dia berhati-hati bila dia bercakap, dia hanya bercakap bidang dia saja. Bidang lain dia cakap dia tak pakar. Sebab dia tahu batas ilmu dia. Okey? Jadi bila saya belajar tuan-tuan, belajar pada tahun 2005.
Okey. Sebelum tu, sebelum 2005 tu saya bila dah belajar, saya letak satu azam, saya nak bebas daripada hutang. Saya nak zero hutang. Sebab tu buku pertama saya tajuk dia Zero Hutang. Saya tak nak ada apa-apa rekod hutang. Hutang saya pada ketika itu ada 5. Gaji 1,000 lebih. Ada orang baca dia kata, dia bebas hutang sikit je hutang dia, bukannya banyak macam kita sekarang. Saya bebas dalam keadaan gaji saya 1,000 lebih. Dengan nilai hutang berpuluh ribu. Besarlah pada waktu tu. Okey, dan saya letak satu cita-cita. Bila dah baca buku yang memberi inspirasi saya untuk bebas hutang, tajuk dia Menjejaki Jutawan Senyap. Tulisan Datuk Dr. Rusli Abdullah Shafli. Buku itulah yang memberi inspirasi saya untuk bebas hutang, sebab dalam buku tu Shafli cerita macam mana struggle-nya dia. Sampai nak gila sebab dia menanggung hutang yang besar. Jadi sebelum saya terperangkap dalam hutang yang besar, baik saya ambil feel apa yang Shafli rasa dan saya cepat-cepat bebaskan diri saya daripada hutang. Saya letak target nak bebas hutang secepat mungkin. Alhamdulillah pada tahun 2007, usia saya 27 tahun, saya dah zero hutang.